Jom makan. Azan lah. Bismillahirrahmanirrahim. ولك سنة وبك عملنا ولا رزقك أبقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang korang tahu kan, Abah dengan Mama hidup susah sebab kita. Aku selalu nampak Abah termenung sorang-sorang. Tak tahu apa yang dia fikir. Kalau macam tu, kita janji sama-sama. Kita belajar rajin-rajin. Supaya satu hari nanti, kita boleh buat Abah dengan Mama hidup senang. Aku ingat hidup ini penuh dengan benda kecil yang membuatkan aku sentiasa rasa cukup. Makan kami sekeluarga, ketawa kami, usikan abang dan adik. Dan Abahlah orang yang paling kuat dalam segalanya. Kalau kami jatuh, Abahlah yang akan angkat. Kalau kami lapar, Abah usahakan. Di hari aku naik ke pentas, Abah dan Mama duduk di belakang. Namun, tepukan mereka lah yang paling kuat. Dulu aku tak faham erti pengorbanan. Semakin aku dewasa, aku mula nampak Abah tak pernah cerita tentang penat. Abah tak pernah cerita tentang takut. Dan Abah tak pernah cerita tentang susah. Kita tu lama tak bayar. Kita guna duit ni untuk bayar tunggakan pun je bang. Tak boleh. Ini duit untuk anak-anak kita belanja sekolah. Dah, tak boleh. Tak apa. Abang susah sikit pun tak apa. Abah sebenarnya berperang dengan diri sendiri. Antara cukup dan tidak cukup. Antara kuat dan hampir jatuh. Bila aku pandang wajah Abah, aku nampak parut yang tidak berdarah. Parut yang tidak minta difahami. Baru sekarang aku faham, Abah bukan penat. Abah cuma pilih untuk kuat. Dan hari ini, di sebalik kejayaanku, di sebalik senyumanku, semuanya di atas tempat yang Abah bina. Di setiap detik kecil yang Abah anggap biasa adalah seluruh hidupku. Abang, Angah dah penat lah. Angah rasa apa yang Angah buat macam semua tak jadi. Hanya. Kalau kamu berhenti sekarang, maknanya Abah yang gagal. Pada satu hari nanti, syarikat Angah berjaya, Angah janji. Angah bawa Abah sendiri, kita tengok. InsyaAllah. Abah pegang cakap kamu. Janji Angah dah Angah capai. Cuma Angah minta maaf, Abah. Abah tak sempat melihat sendiri kejayaan Angah.